saya dan Afina Arina. Saya dapat sekolah SPTN. Hari ini saya akan cakap tentang keluar. Kenapa kita kena jaga keluarga kita? Yang pertama, untuk kawal pembelajaran. Yang kedua, menentukan matlamat keuangan kita. Sekarang, kita nak tengok mana duit masuk dan duit keluar. Saya tengok hari pertama saya beli ke bazar. Dan hari pertama saya beli ke bazar. Dan pulang. Jom kita tengok duit keluar dan duit. Sekarang saya akan tunjuk kepada korang macam mana yang masuk duit masuk dan duit keluar. Bazar hari tu, waktu Sabtu 15 Mac, saya beli teh ais, nasi ayam dan juga kek coklat. Semua kalau teh ais, RM6. Kalau nasi ayam, RM7. Kalau kek coklat, RM4. Sekarang tinggal RM3 saja. So, jom kita pergi tengok harga yang kedua. Okey, sekarang kita dah masuk ke hari kedua. Sekarang, jom kita tengok berapa harga yang saya beli. Saya beli air minyak leci berharga RM6. Kalau nasi tomato, saya beli RM7. Sekarang, berapa bagi tinggal? Sekarang bagi RM3. Sekarang, saya dah masuk ke hari kedua tadi. Sekarang, saya dah tak beli dah air minyak leci tu. Saya pulang balik, saya beli air suam. Sebab air suam tu RM1. Sebab saya yang buat sendiri. Sekarang saya beli nasi tomato. Okay. Sekarang bagi tinggal RM3 je. Sekarang macam mana? So, jom kita tengok refleksi yang saya pada di bazar dengan ayah saya. Inilah refleksi saya. Sekarang je kita masuk di refleksi. Refleksi itu menjadi kita lebih bertanggungjawab dan pijak dalam menguruskan kewangan. Sekarang, nombor 2, kita akan lebih hargai usaha yang diperlukan untuk mengurangi wang dan juga memahami dengan merancang kewangan. Sekarang, korang ada tak simpan duit? Saya simpan duit SPTN je. Okey, sekarang saya akan tengok apa macam mana refleksi korang. Korang macam mana pula? Sekian daripada saya, Afina Arina. Terima kasih.